Kali ini kita akan melihat dengan lebih dekat tragedi taufan senyar yang melanda Sumatera. Kita akan cuba faham macam mana ia boleh terjadi dan apa cabaran besar yang ditinggalkannya yang masih dirasai sampai sekarang. Baiklah, ini perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula kita tengok macam mana taufan Sinia ni bermula. Lepas tu kita akan lihat kesan kemanusiaannya, kehilangan nyawa yang begitu besar. Kemudian kita sentuh pasal kejatuhan ekonomi dan bagaimana mangsa yang terselamat merayu bantuan. Dan akhir sekali kita akan bincangkan tentang jalan pemulihan yang masih panjang di hadapan. Okey, jom kita mulakan. Kita kena faham dulu apa sebenarnya yang mencetuskan bencana dahsyat ni. Nah, kita boleh lihat dekat sini, peta ni tunjukkan 3 provinsi yang paling teruk terjejas. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Taufan ni betul-betul membadai bahagian utara Pulau Sumatera dan jutaan orang terkena tempiasnya secara langsung. Semuanya berlaku dengan sangat pantas. Bayangkan, ia bermula sebagai satu sistem tekanan rendah biasa je dekat Selat Melaka pada 21 November. Tapi dalam masa 5 hari je, ia dah menjadi taufan tropika senyar dan terus membadai Pulau Sumatera. Ramai yang tak sempat bersedia, memang mengejutkan. Dan inilah akibatnya. Pemandangan dari udara ni tunjukkan segalanya. Seluruh kampung tenggelam, rumah-rumah hilang ditelan air bah, banjir dan tanah runtuh yang berlaku, memang dahsyat. Dalam sekelip mata je, kawasan yang aman damai bertukar jadi zon bencana.